upah sama ada berbentuk harta, kedudukan atau seumpamanya. Faham? Dia segera dapat benda habuan dunia. Okay. Daripada Fudail bin Amru radhiyallahu anhu, katanya dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Selepas imam memberi salam, salah seorang daripada mereka berdiri lalu membaca beberapa potong ayat Al-Quran dan meminta sedekah. Lelaki yang seorang lagi berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kan macam contoh orang buat kat pasal malam kadang-kadang macam Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia baca tu ayat ni dia pergi campur dengan ayat tu dengan belakang ni tu dia. Dia baca sedap kan. Mesti tengok ada kat pasal malam kadang-kadang duduk minta sedekah baca Quran tak? Tak ada. Ada. Takkanlah saya seorang yang alami. Kan ada. Kadang-kadang tu kita tengok tu kan, kalau dia nak baca Quran dia baca dah ni yang betul-betul elok kan. Ni dia masuk dia patah balik belakang ni. Dia baca Quran dia kan itu minta Al-Quran dengan apa minta sedekah dengan Al-Quran. Macam mana ni? Apa di situasi berlaku zaman sahabat kan? Macam mana tu? Kita datang daripada Allah dan kepadanya kita akan kembali. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'ani faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuh. Ni sahabat tu bila tengok orang buat macam ni, dia kata apa? Akan datang satu kaum yang meminta sedekah dengan menggunakan Al-Quran. Sesiapa yang meminta sedekah dengan menggunakan Al-Quran, maka janganlah kamu bersedekah kepadanya. Ya, sedekah. Kita apa perbuatan dia tu dia anggap apa seperti menghina kedudukan Al-Quran. Buat itu yang sedekah. Tapi ni apa kita kata masalah nas perkara lain, tapi dalam realiti ada flexibility ya. Kan flexibility kita tengok orang kesian dengan kesian ni. Cik-cik umur pun tak ada apa lah. Pada tadi biras kepan doa kan. Nanti kita akan belajar lah apakah maksud tu'tu ni. Tu'tu maksudnya larangan memberi ni, maksudnya haram kita bagi ataupun makruh kita bagi ataupun harus kita bagi. Cepat mustahil semua sekalian. Larangan harus kita bagi jadi kena tahu faham apabila sebutkan berkenaan dengan apa masalah ni tu nampak benda ni berkaitan dengan makruh, tak sampai haram lah, sampai haram kecuali sampai had kepada seorang tu menghina-hina Al-Quran, menyebabkan dia tu menghina-hina Al-Quran, maka kita kena hentikan dia. Itu saya nampak itulah. Kalau macam masalah memberi ni, masalah memberi hak kita nak beri tak beri sedekah tu, kita bagi mutlak kepada si pemberi. Mutlak pada si pemberi tu maksudnya kita punya terpulang pada kita harta kita tak beri kita. Jadi selalunya larangan yang berkait dengan masalah harta, iaitu infak yang tak yang infak ataupun tak infak ni adalah berkaitan dengan benda yang adat. Maka larangan pada adat dia tak lekan lebih pada menjadi benda tu makruh. Teringat tadi apa yang baca Quran kan? Saya kena dekat Shah Alam. Sejak 13 baru dia 3 bulan baca. 3 bulan. Ada orang lah, ada orang Arab dia baca, dia datang kat kita baca Al-Fatihah. Dia masih minta sedekah. Dia orang Arab dia tak tahu Melayu lah. Jadi macam mana? Kita adakah kita, tapi makruh je lah kita bagi sebenarnya. Kecuali kita katakan, kecuali dalam hal keadaan itu apa, dia keadaan yang disebut tu, perbuatan dia tadi memang jelas nampak seakan-akan dia menghina Al-Quran. Kalau kita dalam keadaan dia menghina kita Al-Quran, maka kita bagi kepada dia tu, bagi kepada dia tu lebih untuk menjadi pada benda yang haram. Sebab apa? Bila kita bagi dia, makin kuat pula dia buat benda tu. Betul tak? Makin strong lah dia buat ni benda-benda panggil itu. Jadi lagi kita tak rindu buat lagi. Jadi tapi kalau pada qarinah kita tengok macam orang tu
memang susah ke apa, tapi okey ada bacaan ke apa semua kan, tak apalah, bagi makruh je lah hukum dia. Tapi kita tengok pada beberapa situasi lah. Boleh kan? Sanad hadis ini adalah munqati', terputus. Fudail. Apa maksud munqati' kat sini? Maksud hadis ni dhaif. Bila sebut hadis dhaif, kita kata bukanlah dia tu menjadi apa? Menjadi asal bagi hukum hakam. Kita boleh ambil dalam fadail amal saja. Fadail amal maksudnya isu berkaitan dengan kita berjaga-jaga jangan bagi. Bukan maksudnya memang confirm dapat haram lah. Itu maksud fadail amal. Nanti kita bincang kenaan dengan masalah hadis dhaif. Dan kita dah bincang sebut kan awal-awal kan kenaan dengan hadis dhaif tu kan. Kita sebut ringkasnya tu. Nanti kalau kita diskusi, insya-Allah kalau ada masa diskusi kita Al-Azkar, Imam Nawawi dia sebut detail berkenaan dengan amal hadis dhaif. Itu memang perbahasan terbaik yang dinyatakan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan hadis dhaif di sisi fuqaha, ulama-ulama fiqh. Nanti kita akan tengok. Kemudian Fudail bin Amru tidak mendengar hadis daripada sahabat. tu Fudail bin Amru bukan dengar daripada sahabat. Hukum mengambil upah mengajar Al-Quran menjadi perselisihan para ulama. Ni perbahasan dia. Ni penting. Okey. Imam Abu Sufyan Al-Khitabi menceritakan bahawa ia dilarang oleh sekumpulan ulama seperti Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Manakala di sisi sekumpulan ulama yang lain adalah harus, sekiranya dia tidak mensyaratkannya. Tidak mensyaratkannya. Bukan lagi bagi. Tak bagi sudah. Mana? Mana? Yang mana? Abu Sufyan ke Abu Sulaiman? Ni Abu Sulaiman ni. Al-Khattabi, bukan Khitabi ni, Al-Khattabi. Tengok Abu Sufyan, mana ada Abu Sufyan, Abu Sulaiman. Al-Khattabi. Pengarang kitab apa? Pengarang kitab Ma'alim Sunan. Tak ada Abu Sufyan, Abu Sulaiman Al-Khattabi. Biasanya manakala di sisi sekumpulan ulama yang lain adalah harus, sini mensyaratkannya. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi dan Ibn Sirin. Atau bukan atuk apa? Bukan atuk. A-T-H-A apa? Atuk. Itu dia. Salah bukan atuk. Apa? Atta bin Abi Rabah, seseorang daripada fuqaha tabi'in. Malik, Syafi'i dan lain-lain pula berpendapat bahawa ia adalah harus jika dia mensyaratkannya dan melakukan akad sewa menyewa atau mengupah yang sahih. Tu setengah hari dia kata boleh pula kan, macam Syafi'i. Dia kata harus jika dia mensyaratkannya dan melakukan akad sewa menyewa. Maksudnya akad sewa menyewa tu dia sebut berapa nilai dia. Kan maksudnya kalau belajar Quran, kalau sampai khatam 30,000 contoh kan, contoh 30,000. Itu. Dan kemudian boleh apa? Boleh dikira sebagai akad sewa menyewa. Maksud sewa situ tu lah untuk kita apa? Untuk kita ambil manfaat ilmu daripada dia. Boleh kan? Ataupun upah boleh termasuk juga, ataupun ujrah yang sahih boleh dikira. Boleh kan? Apa? Mensyaratkan ni kita menetapkan portion-portion tertentu. Kita sendiri, Bu. Boleh faham kan? Jadi kita kata mula-mula mula-mula pendapat tidak dibenarkan secara mutlak, satu. Boleh. Yang kedua adalah apa? Hadas nikah harus secara mutlak, tidak? Harus tapi mesti apa? Tidak bersyarat. Maksud tidak bersyarat tu dia harus kita tahu kalau kena bagi upah lah, tapi nak bagi ikutlah nak bagi berapa pun. Itu tak menetapkan portion dia, persen dia ataupun berapa ringgit. Yang ketiga adalah harus untuk apa? Untuk mensyaratkan sekalipun. Dan jikalau dia letakkan syarat tu, maksudnya dia letakkan syarat, boleh kita letakkan persyaratan yang diletakkan tadi tu dalam akad, sama ada akad sewa menyewa, apa dia panggil akad ijarah ataupun akad upah. Upah tu ijarah jugalah.
wujud hijrah. Boleh faham kan? Okay, macam kita sewa rumah lah. Kita sewa rumah. Dia ada kita sewa, kata, ikutlah nak bayar apa dah. Kan? Kita kata, sebulan 500. Macam tu. Bukan? Macam tu juga yang pada isu berkaitan dengan apa? Guru Al-Quran ni. Di sisi mazhab Syafi'i. Asyik kita tengok macam mana Imam Nawawi bincang tadi. Okay, itu sebenarnya. Beberapa hadis yang sahih mengatakan kesahihannya. Kumpulan yang melarangnya maksudnya kesahihan tu, kesahihan boleh si guru ini mengambil upah dengan disyaratkan sekian harga. Dia faham kan? Okay. Kumpulan yang melarangnya mengemukakan dalil berdasarkan hadis Ubadah bin Al-Samit bahawa dia mengenali seorang lelaki daripada ahli As-Sufah yang membaca Al-Quran, lalu dia hadiahi satu busur panah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, In sarraka an tutawwaqa biha tawqan min nari faqbalha. Maksud dia, jika engkau suka dipakaikan rantai daripada api neraka ke tengkuk engkau, maka terimalah hadiah itu. Allah. Larangan, maksudnya bila kita sebutkan dalam usul fiqh, kita kata antara qarinah untuk mengatakan bahawa sesuatu larangan itu adalah larangan yang haram adalah apa? Disertakan dengan apa? Azab. Itu yang poin haram. Faham? Okay. Ia adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dan terdapat asar yang banyak daripada para salaf. Tu. Ini bagi yang menyokong apa? Menyokong kata haram lah. Tak boleh. Ambil. Okay, boleh kan? Golongan yang mengharuskannya menolak hadis ibadah dengan dua alasan. Itu dia berbeza dengan fiqah lah. Itu orang golongan yang mengharamkan tadi, dia bagi dalil. Okay, yang mengharuskan apa nak jawab macam mana? Okay, saya nak jawab. Pertama, terdapat perbahasan pada sanadnya. Ada problem pada sanad dia. Okay, itu. Okay. Kedua, peristiwa dalam hadis di atas menunjukkan bahawa dia mengajar secara sukarela. Oleh itu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Maksudnya asal-asal dia memang sukarela, dia bukan letak, tapi patutnya dia tak dapat berhak, tak dapat apa-apa lah patutnya. Okay, itu. Selepas itu dia dihadiahi sesuatu sebagai gantian. Dengan itu dia tidak diharuskan untuk menerimanya. Ini berbeza dengan orang yang melakukan akad sewa menyewa yang sahih sebelum mengajar. Allah Alam. Semua macam ni sikit lah perbahasan dia. Tak apa? Okay. Boleh faham kan? Okay. Seterusnya. Okay, apa ganti orang. Okay. Cek. Hendaklah dia menjaga dan memperbanyakkan bacaannya. Para salaf mempunyai kebiasaan yang berbeza-beza. Tapi yang kita sebut khulasah berkenaan dengan isu yang mengambil upah ni, kita katakan bahawa zaman sekarang ni adalah dibolehkan untuk mengambil upah. Dan ini memang disebutkan oleh guru kami bahawa boleh si guru ni untuk mengambil upah kerana apa? Kerana untuk meraihkan maslahat dia. Maksudnya bagi orang guru yang fokus untuk bahagian Quran, dia ambil upah boleh. Sebab nak raih maslahat dia lah. Dia tak ada, kalau kecuali dia ada memang orang sponsor dia. Kalau memang sponsor kan, kalau ada memang sponsor ataupun kerajaan sediakan wakaf semua, memang tak boleh. Tak boleh untuk dia ambil upah. Boleh kan? Khusus untuk yang mengajar Al-Quran sahaja ke atau boleh disamakan dengan yang mengajar syariah? Dia kebanyakan dia boleh disamakan. Sebab perbahasan yang sama tu juga berlaku. Semisal perbahasan ni juga berlaku pada apa? Pada ulama-ulama hadis. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada juga menceritakan perbahasan berkenaan dengan apakah hukum muhaddis golongan ahli hadis yang mengambil upah tak kala dia diminta untuk membuat majlis tahdis. Majlis tahdis tu maksudnya untuk dia menyampaikan hadis dia secara bersanad. Boleh tak dia ambil upah dalam soal tu? Macam perbincangan ni berlaku sama. Maksudnya apa? Maksudnya sama pada isu-isu golongan-golongan agama yang lain. Boleh sama pada golongan-golongan isu golongan-golongan agama yang lain. Tapi kalau yang semalam tu yang kalau kita dapat balasan dekat dunia, dekat akhirat tak dapat. So kalau macam ni, kalau guru Quran dia ambil upah.
Baru kena ambil upah. Tak, itu saya kata satu pendapat itu. Yang pendapat itu saya kata pendapat apa? Saya katanya guru-guru yang tasawuf yang geng-geng kalau macam di Mesir, guru-guru contoh geng-geng tasawuf daripada Tariqah Dondoriyah. Geng Tariqah Dondoriyah memang dia hatta dia punya masjid dia. Masjid dia memang cantik, tempat cantik. Dia haram bagi apa-apa sebarang hadiah. Dia haram bagi hadiah. Dia orang punya ni lah syadid ni sebab dia orang punya mazhab. Dia bagi tasawuf habuan dunia ni akan mengurangkan habuan di akhirat. Dia punya ni kan. Itu yang kalau macam ni daripada guru dia pun Bapak Sumi dekat Bukit Tembaga kat Kedah dari mazhab dia itu. Tapi bukan apa setengah-setengah yang ulama lain taklah syadid itu. Maksudnya kalau berdasarkan mazhab dia pun macam entah kata tak dapat lah. Ni buat macam tu jiwa kena gentar lah. Gentar lah kan. Boleh faham kan? Tapi kita kata benda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang apa pasal masih lagi pada isu upah ni. Kalau sebab saya dah tengok di kalangan asatizah Aikah lah yang dia nak mengajar, bukan maksudnya khusus Al-Quran, yang dia mengajar di masjid atau mengajar ilmu dalam bab mensyaratkan ni lah. Sebab sampai tahap jadi polemik dengan masyarakat awam. Orang kata apa ustaz meletakkan harga lah, lepas tu ada pula di kalangan asatizah sendiri yang berdebat lah sama ada perlu tak perlu. Sebab ada di kalangan asatizah yang dia mengajar tu dan mengambil upah tu sampai tahap itulah semata-mata semua pencarian dia. Sebab ada juga di kalangan asatizah ni dia melihat ada masalah semasa mungkin. Dia kata perlunya agamawan ni dia sebagai contoh yang dia perlu ada pendapatan utama dia supaya dia tak menjadikan ilmu tu sebagai sumber pendapatan dia. Macam mana? Macam kita kata masalah apa ni, benda ni pun memang disebut dalam ulama sebelum ni. Jadi kita kata semisal dia perbahasan dia still sama. Pasal still sama, kita katakan bahawa kalau dah memang profession seseorang tu dah memang contoh ustaz kan, ustaz dia memang kita kata pendakwah bebas lah, sebenarnya kata pendakwah bebas. Dia kata memang tak ada mata pencarian dia selain daripada benda tu. Dan dia memang fokus dengan untuk nak mengajarkan pada orang. Contoh kuliah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Kalau dia buat benda lain macam sama kan. Contoh kalau berdasarkan ni untuk dia nak atas niat dia nak memang fokus untuk kerja dakwah ni kan. Kalau contoh dia tak pergi upah, dia tak pergi makan bini dia macam mana? Dia tak pergi buat, kecuali maksud saya sebut, kecuali ada orang yang sponsor dia. Sponsor sama ada daripada pihak kerajaan ataupun badan-badan tertentu. Itu memang tu kita kata dia tak sepatutnya ambil upah lah. Kita kata haram pergi isu itu sebab dia mengambil upah sebab apa? Dia menyusahkan orang lain pula. Kan menyusahkan si orang-orang masyarakat di mu'ah masjid untuk nak bayar dia pula. Dia boleh faham kan? Lepas tu masalah polemik sebenarnya yang masalah orang kata mensyaratkan ni selalunya hanya berlaku pada pada setengah-setengah isu, iaitu pendakwah ni dia mensyaratkan harga yang terlalu mahal sangat. Ada betul. Itu memang kita tak nafi kan. Dia bila dia masuk jadi apa sini? Sebut PU kan. Umpatlah dia kata dunia kapitalis ni. Dunia kapitalis. Apabila kesemua harga adalah berkait dengan branding. Tu lagi tak boleh belah tu. Lepas tu dengan apa supply and demand apa semua dunia kapitalis ni semua jam lah. Tapi supply and demand tu tak termasuk dalam ni lah apa mengibak dalam dia masuk dalam ekonomi asas lah. Tapi hak sekarang ni pasal branding. Branding tak boleh belah. Ustaz pada branding. Ada PU lah, bila sebut PU lah, ceramah setengah jam at least 2,000 kena bayar. 2,000. Memang betul, saya tak tipu. Kan? PU. Dia ada PU Fatah kan. Ada orang 5,000 kena bayar tak ada. Kan? Okay, masalah polemik tu lah disebabkan penetapan harga yang melampau ni lah yang jadi polemik dalam masyarakat sebenarnya. Apabila satu-satu di kalangan masyarakat bila nak panggil dia kan,
dia apa, ustaz ni dia tak pi. Sebab apa? Bayaran rendah. Yang rendah. Jadi kena faham lah. Maksud bayaran rendah ataupun bayaran tinggi tu, ustaz ni sepatutnya dia panggil al-aklu bil ma'ruf. Kan nak ambil upah boleh, nak syaratkan boleh. Ni kata boleh, sebab zaman kita memang terpaksa macam tu. Nak syaratkan boleh, nak makan di upah boleh, tapi al-aklu bil ma'ruf. Apa maksud akul bil ma'ruf? Adalah makan dan ambil berdasarkan kadar yang makul. Makul ni boleh diterima pada sudut adab. Boleh diterima, maksudnya pada taklah terlampau tinggi sangat, tak terlampau rendah sangat. Kita kata ni rate semasa. Dia panggil rate semasa. Kalau contoh sekali ceramah, rate semasa 100 dah. Kan? Rate semasa 150. Dah. Ni rate semasa 100, dia pergi kata tak, sebabkan saya PU kan letakkan 2000. Peluh dalam masjid sehari. PU dapat 2000, ustaz lain yang alim tak dapat. Ustaz Fatih dah. Tapi satu lagi, dia bukannya nak pasal branding, tapi nak meletakkan bahawa ilmu Al-Quran ni sangat tinggi. So kena bayarnya pun tinggi. Sebab berbanding dengan sekarang, kalau subjek lain pun tengok, diorang sanggup bayar tinggi. Tapi Al-Quran diorang tak bayar. Dia buat atas dasar tu lah. Dasar tu. Maksudnya tak, yang PU ni kata dasar ilmu. Tadi memang atas dasar prinsip. Tak bukan, ada contoh ada agensi lain. Agensi lain kata apa? Kenapa ni masalah agama kita buat lebih kurang semua. Sebab hakikatnya yang tak silap yang macam yang asatizah yang bertanding untuk menang dapat gelaran ni, dia gelaran tu diterikat dengan dia penerbit rancangan. Harga dia tu bukan harga dia saja semata-mata, harga pada brand tu memang tu dah terbukti dari segi akad kan. Betul. Sebab penerbit tu tolong marketing dia. Dia bayar. Jadi kalau contoh dia niatkan isu tu, dia niatkan masalah tu, kita kata niat tu still niat macam mana pun izzah ke apa, dia mesti kita kata pun ada sikap apa tadi, sikap qanaah. Jadi kena ada sikap apa, sikap orang yang izzah tapi bukan pada harta dah, izzah pada diri dia kan. Tak perlu pun kita nak dekat pada masalah duit sebenarnya. Sepatutnya sampai letak tu dia memang ada setengah-setengah di Mesir apabila harga memang kalau di Mesir dia pengajian sanad Quran setiap contohnya